Assalamualaikum dan bersilau supaya mentari pagi hanya pemerintah di halaman. Karnival Keusahawanan Dan saya, Nur Farisha Nabilah binti Mak Fazil. Hari ini kami berada di Karnival Keusahawanan Smart Khalifah Kids peringkat Negeri Sembilan 2025 yang berlangsung dengan sangat meriah. Beliau sudah suasana halaman. Karnival Keusahawanan Smart Khalifah Kids peringkat Negeri Sembilan. Nama saya Nurul Najwa, tahun 6. Kalau boleh buka gerai sendiri, awak nak jual apa? air dan makanan. Terima kasih. Apa produk yang dijual? Yang pertama segini kita ada putih cendol, kita ada sandwich, kita ada pancake yang perisa, ada roti sosis, ada nugget, ada hotdog cheese. Macam mana dengan sambutan pengunjung? Sangat menggalakkan pemberantakan. Terima kasih. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai kita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Hai, nama awak siapa dan awak tahun berapa? Nama saya Alif Mikael, tahun 5. Apa perasaan awak bila awak dapat datang ke Karnival Keusahawan ini? Seronok dan gembira. Banyak permainan. Wow. Gerai apa yang awak paling suka dekat program ni? Dekat tembak. Terima kasih. Cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti, susah dan senang kita harungi, bersatu hati menggapai mimpi. Assalamualaikum Tuan. Saya Mawadah binti Muaz dari Kru TV PSS SK Tunku Munawir. Boleh saya temu dengan Tuan sekejap? Boleh. Terima kasih kerana sudah hadir ke Karnival Keusahawanan SK Tunku Munawir hari ini. Boleh Tuan kongsikan perasaan atau pandangan tentang pengajar program ini? Oh, pertama sekali program ni berjalan dengan lancar. Syukur Alhamdulillah. Saya pun tak sangka begitu ramai pengunjung daripada sekolah-sekolah lain yang support program ni. So saya terasa amat terharulah dan bangga dengan pelajar. Dan seperti awak jadi wartawan, saya bangga kecil-kecil dah jadi wartawan kan. So good luck. Itu saja. Apa yang paling menarik perhatian Tuan sebaik tiba di Karnival ini? Oh,
Bagi saya yang menarik adalah kerjasama cikgu, tim mak-mak diorang, pelajar dan permainan-permainan ni bersesuaian dengan daripada darjah 1 hingga darjah 6 amat sesuai. Dan dia menguji sikit minda kita di mana permainan-permainan yang ada yang untuk pelajar yang tahap rendah, tahap menengah, itu macam. Baik, terima kasih Tuan untuk teman saya. Okey, sama. Menggapai cita, tabah menghadap.